Assalamualaikum geng, selamat petang. So hari ni video aku nak bawa dekat Eka Asian Shop. Nak pergi beli ayam, beli telur. Dan juga akan pergi main bowling kot kalau tak silap. Kalau ada lah, kalau tak ada tak bowling lagi. Jadi jom kita tengok video kali ni. Apa yang menarik dalam video ni. Lama tak buat video. Nak cakap pun tak tahu geng, apa dah? Dah. Okay geng, ini bagong ni bukan, apa nama dia panggil tu? Kata apa tu? Budu lah. Cuma cerita ni pasal budu lah. Ada bawah ni dalam live dia komen pasal bagong. Duduknya ada doyan tak duduk. Serai, frozen. Oh tu doyan ni. Doyan tu apa dia? Selalunya orang tu doyan dapat euro kan. Ni Rebung ada orang pada kalut nak rebung. Ketam saya ada semua tengok. Dan ui. Ni dah tu soto ada semua. Soto ada tu ada rumah ni. Bihun belambuk. Macam-macam dia ada nampak. Tu kebun. Nak belilah rebung. Buat gula rebung. Gula kambing buat rebung. Lagi mana tahu. Sedap. Bihun. Risau. Apa? Dapur. Risau dapur. Apa apa? Set. Ikan termenung. Saya beli dah orang ni termenung boret. Ikan bilis. Iko kalah. Ikan bilis. Terapi orang. Fishball pada. Nampak tu. Apa tu kalut kan? Ayam halal ada. Semua ni halal. Apa dah? Oh. Ni kambing ada. Tu. Macam ada ni. Oh, tengok ni. Macam-macam ada. Siapa kering. Refresh. Sardin. Siapa tunuk ni? Bahagian sayur. Nampak? Sayur penuh. Cabai saya ada untung. Sayur ni. Ada ni tu. Ulang. Adik, kacang panjang adik. Ni bukan kacang panjang. Oh, ni minggu lepas punya ni. Minggu lepas punya. Ni kangkung. Oh, ni kacang panjang dah. Ulang pun tak ada ni. Ni apa dia? Ni tak ada. Macam berkering. Nah. Ni satu lagi. Pak ulang. Oh, tu buat apa tak ni? Ini dah tempoh lah. Apa dia? Daun sirih lah. Daun sirih. Kalau elak aku dah terpisah. Ni untuk ayam halal ni. Pedas hati tu. Pedas tu ni. Ni halal punya fresh. Nampak? Saya dah ambil 5 kilo. Ni daging kambing. Ni daging kambing. Daging lembu. Oh tak apa. Dia ikut mau lagi. Oh tak uksi dah. Sedap adik. Mana nak asal? Mika beli ayat ni ke.
Ayat tu daripada benar made in Austria. Nama dia Afel. Ayat buah apple. Yo. Rasa buah apple, ayat apple tak mau bahasa Australia dia panggil Afel. Salah Afel. Afel. Kalau English apple. Lepas tu kalau bahasa Finland omena. Ni kedai yang kami mari. Nama dia Mokka Market. Sedap. Kainen. Betul? Halo kau kela bai. No. Tengok macam lain ni bai. Luc. Panak oko. Saya bowling ni. Dia ambil kat air. Piye dia? Apa? Nampak ya aku dengan Mika A dia kata nombor 6 kau tu. Benar. So kami yang nombor 6 dia boleh main dengan kanak-kanak sekali Tak tahu bola dia tak mana tu. Kita kakso. Kita naik. Wah. Kenapa dia melongkangkan dirinya? No, dia saja. Angkau. Tak apa. Ubah. Kayaknya dia melongkangkan dirinya. Ni nampak gayanya Cody Junior depan lagi dia 41 dia. Oh no, dia nak ambil rambut dia, kata dia lagi dahsyat pada saya. Kita jaga video untuk hari ni geng. Penat gila geng nak balik lah. Ni dah pukul berapa dah? Tak saya pukul 6. Perjalanan nak balik pun mengambil masa sejam nak sampai rumah. Jadi saya nak balik lah. Dah pukul 6 lebih lah. Sampai rumah pukul 7 dia kena makan malam lagi. Dia kata dia makan ni salji geng. Mana dia tengok nama? Dia ada apa panggil apa ni? Dia panggil blue ice. Dia kata aku makan salji je. Ice tadi. Mana nak mampu. Jadi mission kita dah complete hari ni. Kita dah beli ayam 5 kilo. Yang tu kedai tadi yang kita pergi tu. Itulah kedai makanan halal tu. Saya selalu pergi kan. Lepas tu main bowling, cari seluar renang dia. Dan juga saya cari baju dengan kasut untuk saya kan. Lekuk mayuan. Dah. Yo, sorry. Mari saya dah pakai kita. Bye. Bye. Awak elok.